Alauddin, saya dah cakap lama dah, Rohingya ni banyak masalah. Nasir, jangan generalisasi. Tak semua macam tu. Tapi berita yang keluar, sudut masuk, dokumen tak ada, kad UN palsu, jenayah banyak, orang marah sebab benda ni semua berlaku. Ya, ada kes-kes macam tu. Tapi itu tak bermaksud semua Rohingya bersalah. Lepas tu rakyat Malaysia pula susah cari kerja. Diorang buka kedai, berniaga, ada yang kata tak bayar cukai. Macam mana orang tak marah? Kalau ada yang langgar undang-undang, tindakan memang perlu diambil. Tapi salah individu bukan salah satu kaum. Habis tu kapal masuk lagi, orang kata sempadan bocor, orang tempatan pula rasa macam tak terkawal. Keselamatan sempadan memang isu serius. Kerajaan kena kuat kuasakan undang-undang. Lagi satu, bila orang kritik Rohingya, terus kena cop tak ada peri kemanusiaan. Kritik tindakan memang boleh. Itu berbeza dengan membenci semua orang Rohingya. Tapi rakyat nampak masalah depan mata. Jenayah, pendatang tanpa izin, persaingan ekonomi. Sebab tu sentimen ni makin kuat. Saya faham kenapa ramai marah. Kebimbangan tentang keselamatan dan kos sosial memang wujud. Jadi awak setujulah. Saya setuju masalah itu wujud dan perlu diselesaikan. Jadi Rohingya memang masalah. Saya rasa bukan semua Rohingya. Alauddin, awak sokong Rohingya? Saya rasa kita kena bersih. Ya atau tidak? Ya atau tidak, Alauddin? Saya rasa kita kena Ya atau tidak? semua. Ya, dari sudut kemanusiaan. Okey, kalau ada orang masuk rumah awak tanpa izin? Itu lain. Jawab. Contoh yang diberi tidak. Jawab. Tak boleh. Masuk negara tanpa izin? Itu juga boleh Tak boleh. diperdebatkan. Ya. Okey, 1-0. Rakyat Malaysia berhak risau pasal keselamatan? Berhak, tapi Berhak? ya. 2-0. Rakyat Malaysia berhak risau pasal jenayah? Ya, tetapi 3-0. Rakyat Malaysia berhak risau pasal sindiket seluduk manusia? mestilah. 4-0. Tapi Nasir, Kalau ada orang guna sentimen agama untuk tutup perbincangan tentang keselamatan negara, betul ke? tak semestinya. Betul ke? Kalau guna sentimen untuk elak bincang fakta, tak betul. 5-0. Saya rasa skor ni tak... Awak setuju kerajaan kena tegas? Ya, Habis tu kenapa awak sokong Rohingya? sebab Jadi awak sokong Rohingya, Alauddin? bagi saya habis cakap dulu. Okey, 5 saat. Saya tak sokong jenayah, saya tak sokong penyeludupan, saya tak sokong pendatang tanpa izin. Habis? Saya cuma kata seorang bayi Rohingya bukan penjenayah sebab dia Rohingya. Maksudnya? Kalau ada Rohingya buat jenayah, tangkap. Kalau masuk secara haram, hantar balik ikut undang-undang. Kalau ada sindiket seruduk, hancurkan sindiket itu. Tapi orang tetap marah. Boleh marah pada jenayah, boleh marah pada pendatang tanpa izin, boleh marah pada sindiket. Tapi Kalau kita mula benci semua orang dalam satu kaum, tanpa bezakan yang baik dan yang buruk, masa tu kita dah tak bercakap tentang keadilan. Kita cuma bercakap tentang kemarahan. maksud awak seorang wanita Rohingya bukan penjenayah sebab dia Rohingya? Saya lawan perbuatan, bukan bangsa. Dari tadi saya pun tak pernah kata saya benci semua Rohingya. Awak kenakan saya ke Nasir? Saya cuma nak tengok berapa lama awak ambil masa nak faham beza antara bangsa dengan masalah. 5-0 Alauddin.